Kalau korang tengok dekat depan aku ni, aku ada satu mainan yang aku dah pernah nampak lah. Tapi aku pun sebenarnya sendiri tak pernah try lagi. Personally memang tak pernah try sebab aku pun tak beli lagi. So ni apa yang kita panggil dia Hario Siphon. So dia melibatkan sains sikit, di mana coffee ground tu kita letak di bahagian atas, dia punya air panas ataupun air dia berada di bawah dan kita panaskan daripada bawah ni basically. Macam mana membuat kopi menggunakan Hario Siphon ni? Jom aku tunjukkan dekat korang semua. Menggunakan grind size yang sama macam aku buat V60. Cumanya aku akan pakai kopi dalam 20 gram. Okey. Kita grindkan dulu. Okey, kita dah habis grind. So, aku akan tuang air. Ini air ni dah suam sikit. So, hopefully dia membantu untuk extract dengan lebih cepat. Kita dah berada di tanda yang menunjukkan 2 cup. Aku akan masukkan dulu. Dia akan ada vacuum sikit. Nah, kita masukkan dia punya kopi. Cara untuk hidupkan dia punya ni, maybe tak perlu terlalu besar. Mari kita lihat berapa minit masa yang dia ambil untuk memanaskan dia punya air dan untuk naikkan dia punya air ke atas. Okay, so again inilah yang menarik pada aku equipment membuat kopi ni. Banyak equipment yang berbeza. Kita ada flag, kita ada French press. Dia dah mula nampak ada buih-buih sikit, dah mula nampak panas dah dia punya air dia. So as you guys can see, air tu dah mula naik dah ke atas pada 1 minit 50 saat. Jadinya korang boleh kacau untuk make sure dia punya air tu diserap oleh kopi tu. Dia dah sedut semua guys. Bila kita matikan api, dia akan mula untuk turun balik. Okay, so maybe dia punya filtration tu tak berapa ni sebab dia punya serdak kopi tu ada turun sikit dekat bawah. So mungkin kalau korang nak minum, aku nak kena tunggu dia punya serdak tu turun bawah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik. Cumanya aku rasa sebab dia punya temperature tu kita tak boleh nak adjust. Jadi kita tak tahu macam api tu berapa besar, dia akan naikkan dia temperature kepada berapa degree Celsius. So kat situ kita tak boleh nak adjust dia punya rasa dia lah. Lepas tu dia pun tak ada penapis kertas. So dia punya coffee punya serdak dia pun turun sekali. So dia ada minyak-minyak daripada coffee tu sikit lah. So bila ada minyak daripada coffee tu sikit, dia punya rasa pun memang a bit harsh, dia tak clean sangat. So it's a fancy punya coffee equipment, tapi mungkin disebabkan aku first time buat, jadi aku tak tahu nak tunekan dia punya coffee grind size macam mana, dia punya air, temperature dia semua macam mana. Tapi it's an interesting method untuk buat kopi dan kalau korang nak cuba mungkin korang boleh cuba atau korang dah cuba, maybe boleh tinggalkan di ruangan komen lah.